Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang sains fizikal iaitu topik jirim. Anak-anak, pernahkah anda melihat ais batu melebur di dalam air? Pernahkah anda bermain-main dengan belon yang berisi udara di dalamnya? Murid-murid semua, jirim wujud dalam 3 keadaan, iaitu dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Di dalam bahan tersebut terdapat zarah-zarah yang berbeza. Pepejal mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu pertama, pepejal mempunyai jisim. Yang kedua, pepejal tidak boleh dimampatkan. Yang ketiga, pepejal mempunyai bentuk tetap. Dan yang keempat, pepejal memenuhi ruang. Contoh pepejal ialah seperti cawan, baju, buku dan pemadam. Contoh-contoh lain ialah batu, kayu dan besi. Bolehkah anda berikan contoh selain yang cikgu berikan tadi? Keadaan zarah pepejal, zarah-zarahnya tersusun sangat rapat dan seragam. Mari kita pelajari pula tentang cecair. Cecair mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, cecair mempunyai jisim. Yang kedua, cecair tidak mempunyai bentuk tetap. Yang ketiga, cecair mempunyai isi padu tetap. Dan yang keempat, cecair memenuhi ruang. Ia mengikut bentuk bekas tersebut. Contoh-contoh cecair ialah seperti sirap, shampoo, minyak dan jus oren. Selain yang cikgu berikan, bolehkah anda berikan contoh-contoh lain cecair? Keadaan zarah cecair, zarah-zarahnya tidak tersusun dan kurang rapat. Murid-murid, kita pelajari seterusnya tentang gas. Gas mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, gas mempunyai jisim. Yang kedua, gas tidak mempunyai bentuk tetap. Yang ketiga, gas boleh dimampatkan. Dan yang keempat, gas memenuhi ruang. Ia mengikut bentuk bekas. Contoh gas ialah seperti helium di dalam belon, wap air dan nitrogen. Murid-murid cikgu yang bijaksana, bolehkah anda berikan contoh-contoh lain gas? Cuba tuliskan di ruang komen di bawah. Keadaan zarah gas, zarah-zarahnya tidak tersusun dan jauh di antara satu sama lain. Mari kita lihat perbandingan antara zarah, pepejal, cecair dan gas. Pepejal mempunyai zarah yang tersusun rapat dan seragam. Cecair mempunyai zarah yang bergerak dan tidak tersusun rapat. Manakala gas mempunyai zarah yang terpisah dan jauh di antara satu sama lain. Murid-murid semua, sebagai aktiviti pengayaan, mari kita selesaikan masalah di sebelah dalam sesi perbincangan. Soalannya berbunyi, namakan jirim bahan yang boleh dimasukkan ke dalam bekas di sebelah. Okey, nombor 2. Ramalkan apa yang akan terjadi jika gas dimasukkan ke dalam bekas tersebut. Okey, kita
bincang bermula daripada soalan nombor 1 tadi ya. Namakan jirim bahan yang boleh dimasukkan ke dalam bekas di sebelah. Jawapannya, yang boleh dimasukkan ialah jirim cecair seperti minyak, air, sirap ataupun kicap. Untuk soalan yang kedua, ramalkan apa yang akan terjadi jika gas dimasukkan ke dalam bekas tersebut. Okey, jawapannya ialah gas akan terkeluar daripada kelalangkun. Murid-murid cikgu yang cikgu kasihi semua, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Begitu juga dengan pembelajaran kita kali ini. Semoga perkongsian ini dapat dimanfaatkan sebagai ilmu yang berguna dan diberi kerajinan dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.